Apa yang PMX buat sepanjang jadi Perdana Menteri ni? Itulah kata-kata yang kita dengar keluar daripada mulut Wak Laun, keluar daripada mulut orang yang tak suka dengan beliau. Sedangkan pembuktian demi pembuktian kita boleh tengok. Sebagai contoh yang terbaru ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim umumkan geran interim kepada Sabah naik daripada 600 juta kepada 1.5 bilion ringgit. Korang tahu ke tidak? Selama 60 tahun, rakyat di Sabah hanya menerima sekitar 26 juta sahaja. Hanya di era pemerintahan Ismail Sabri, ia dinaikkan sedikit kepada 126 juta. Dan bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, beliau naikkan kepada 300 juta. Dan di dalam penggal yang sama, ia dinaikkan kepada 600 juta. Dan tak habis kat situ. Pengumuman terbaru ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim umum, naik lagi kepada 1.5 bilion. Kenaikan yang dibuat oleh Perdana Menteri hari ini adalah sekitar 1000%. Dan kenaikan yang terbanyak dalam masa satu penggal. Hanya dalam masa satu penggal, ia dinaikkan 3 kali. Tak tahulah nak cakap macam mana kan. Terang dah. Infografik dah bagi dah. Makna kata dah lukis dah. Tapi kalau ada lagi yang tak faham, mungkin kena berubat kampung dah tu. Daripada sini kita nampak pembuktian sosok bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim ini memang cakna dengan rakyat nak kembalikan semula hak rakyat. Walau dalam keadaan perjanjian berkenaan dengan MA63 ini masih lagi belum selesai. Tetapi Datuk Seri Anwar ni tidaklah berpeluk tubuh dan menangguh-nangguhkan hak bagi rakyat Sabah ini. Yang mana beliau menggunakan ruang dan kuasa beliau sebagai seorang Perdana Menteri untuk terus menaikkan geran interim kepada rakyat di Sabah ini. Bayangkan, kes ini dah berlaku puluhan tahun. Dan di dalam masa 60 tahun, hanya sekitar 26 juta sahaja yang diterima oleh rakyat Sabah. Tetapi hari ini, Datuk Seri Anwar buat lonjakan yang luar biasa. Pemberian khas ataupun geran interim ini sebanyak 1.5 bilion. Ataupun bersamaan dengan 1.500 juta ringgit. Kalau Wak Laun tak faham lagi, aku tak tahulah. Daripada dulu 26 juta. Naik sikit kepada 126 juta. Hari ni naik kepada 1.000 juta. Tak faham lagi, tak tahu lah. Dulu, waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim naikkan kepada 600 juta. Adalah Wak Laun ni. Dia main sentimen kononnya Datuk Seri Anwar ni nak pancing undi rakyat Sabah. Tetapi rakyat Sabah hanya memberikan satu kursi saja kepada Pakatan Harapan. Tetapi tidak melumpuhkan usaha Datuk Seri Anwar demi mengembalikan hak rakyat. Lalu beliau umum lagi hari ini naik lagi kepada 1.5 bilion. Bukan kekal kat situ saja. Dan kalau Datuk Seri Anwar nak main politik, dia boleh buat. Dia letak dalam manifesto. Kalau undi saya jadi Perdana Menteri sekali lagi, baru saya naikkan kepada 1.5 bilion. Tapi beliau tak buat benda tu. Dan apa yang kita lihat, beliau sebolehnya nak pastikan waktu beliau ada kuasa ni, diberikan mandat oleh rakyat ni, beliau gunakan ruang ini sebaik mungkin demi memastikan hak rakyat itu dapat dikembalikan. Terutamanya rakyat di Sabah. Inilah komitmen Perdana Menteri kita.